yang qadim, yang sedia kala. Sifat itu pula sifat yang bangsa ada, dan kemudian ada tu di mana? Di zat Allah. Itu makna dia. Itu makna dia. Dan pada sifat ma'ani ni ada tambahan yang wajib kita tahu. Dipanggil ta'alluq. Maka jika iradat, berapa ta'alluq dia? Dua. Menentu dan mengkehendak. Menentu dan mengkehendak pada tiap-tiap mungkin. Kemudian ta'alluq dia pula terbahagi kepada berapa? Dua juga. Satu namanya suluhi qadim. Kedua namanya tanjizi qadim. Maka suluhi qadim harus Allah ni, boleh Allah ni menentukan dengan sekalian mungkin tu secara umum. Boleh pada kata ada, boleh pada kata tiada. Dan apabila ta'alluq tanjizi qadim, maka di situ lulus dah. Penentuan dan juga kehendak Allah ni lulus. Bila lulus balik ada, maka tiada lagi dah lulus balik tiada. Itulah dia. Ni tambahan. Tambahan pada sifat ma'ani. Sifat nafsiyah wujud tak ada. Sifat salbiyah yang 5 tu juga tak ada. Dan takkan ada juga pada sifat ma'nawiyah nanti. Hanya ada pada sifat ma'ani je. Ada tambahan dipanggil ta'alluq. Maka gitu. Maka yang keakhirnya, yang keempat terakhirnya, ialah setiap sifat ni wajib kita mendirikan dalil. Maka jika tak ada dalil, maka jadi kita muqallid, orang yang ikut-ikut saja. Dan orang yang ikut-ikut saja ni setengah ulama kata tak sah iman dia wal'ayazubillah. Dan setengah kata sah, tapi selama mana dia ikut-ikut, dia duduk dalam orang yang senantiasa berdosa besar. Maka orang muqallid ni fasik lah. Kita panggil fasik. Sama dia dengan orang yang tak semayang, sama dia dengan orang tak puasa, sama dia dengan orang yang kekal minum arak, sama. Tu bahaya dia bang. Sebab tu kita ni ada akal lagi, sebab tu wajib kita keluarkan diri kita ni daripada perkara tu. Okey. Maka masuk pada sifat iradat ni pada bahagian terakhir dia ialah tentang dalil. Maka dalil dia ulama kata kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Okey. Dhabit pada kata kita fikir tilik tu. Gitu. Kita ulang selalu benda ni. Dhabit pada kata fikir tilik tu, dhabit situ yakni wajib bagi orang yang ahli nazar dalam bahasa Arab. Wajib bagi orang yang ahli nazar ataupun orang yang mampu fikir. Wajib. Dia boleh fikir, maka dia wajib. Wajib dia. Kalau kita mengaji kitab Ad-Dusuki, dia perinci pula. Boleh fikir ni nak klasifikasikan macam mana? Lebih jelas lagi lah. Tapi secara umumnya kita ni, kita termasuk orang yang boleh fikir. Maka bila kita orang yang boleh fikir, kita wajib pada kita mencari atau mendirikan dalil. Tu dhabit dia. Yang kedua, nak fikir ni pula,
Fikir pada mana? Kepada makhluk ini. Itu tulis itu kan. Fikir itu kepada makhluk ini. Dobit. Dobit pula pada kata kepada makhluk ini. Apa dobit dia? Kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ni wajib. Wajib dia mana dalil dia? Kita amal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sabda Nabi dia? Dengar dulu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Tu hadis dia. Terjemahan dia. Dobit. Kita dobitlah apa dia kata Nabi. Maka sabda Nabi, hendak fikirlah oleh kamu pada makhluk ini. Hendak fikirlah oleh kamu. Kamu ni kita lah. Pada makhluk ini. Nabi sendiri kata, makhluk ni kita buat fikir dah. Kita tengok diri kita dari tiada kepada ada, dah pula ada dalam keadaan hidup gini. Kemudian tengok segala makhluk yang lain. Maka fikirlah. Tu Nabi sabda. Kemudian sambung Nabi, dan jangan sesekali berfikir tentang penciptanya. Dan jangan sesekali berfikir tentang penciptanya makhluk ini. Tu dia punya terjemahan hadis ni. Atas hadis itulah kita beramal. Amal kita dengan cari dalil. Dalil tu pula kita lihat pada makhluk. Maka sebenarnya maka Nabi sendiri melarang kita berfikir tentang penciptanya. Jangan duk fikir dia kat mana, dia macam mana, dia buat apa, dia pergi mana. Jangan fikir tu. Tak boleh. Nabi buat larang pula. Dan larangan Nabi ni jatuh kepada haram hukum dia. Bila kita berfikir, kita macam ni. Allah macam mana pula? Haram fikir gitu. Sepatutnya kita fikir kita ni yang dicipta. Macam mana yang diciptanya boleh jadi begini? Macam mana yang dicipta sebanyak-banyaknya? Macam mana? Melainkan mesti ada yang mencipta. Dan macam mana dia boleh buat tidak bertembung sama sekali kita ni? Kita kira rupa sudahlah. Rupa sebanyak-banyak tetap tidak bertembung sama kita. Kalau dikira cap jari itu setiap orang berbeza. Lagilah besar mana kawasan jari itu. Tapi dia dapat buat dalam keadaan kecil ni. Sangat-sangat berbeza antara satu sama lain. Bukan kata yang mati itu besok dia ambil balik. Tak ada. Cap jari yang hidup ni, yang mati ni tak pernah sama dengan yang pernah hidup ni pun. Nak kata. Jadi bila tahu kita fikir begitu, pasti otak kita, akal kita kata, yang mencipta ni mestilah mengetahui dia. Dan kemudian dia buat pula, benda tu sekata je. Setiap hari ada yang hidup, setiap hari juga ada yang mati. Ada yang ketawa, ada yang menangis. Ada yang suka, ada yang sedih. Pada setiap masa. Maka bila kita fikir-fikir, mesti dia buat tu dengan dia tahu. Dan dia buat tu dengan kehendak dia. Kehendak itulah yang kita mengaji sifat hari ni dipanggil iradah. Ni nak fikir ni. Mana boleh Allah tahu?
Mana boleh Allah tak kehendak? Jika tak kehendak, maka berlaga-laga. Berlagalah, tak payah banyak lah. Langit, matahari boleh berlaga lah. Matahari dan bulan boleh berlaga lah. Melainkan semua tu jadi dengan kehendak dia. Ni pada fikir ni. Okay. Habis cerita tu. Tengok. Maka yang wajib pada kita ialah mencari dalil. Wajib yang kedua pada kita ialah berfikir. Dan wajib yang ketiga pula, wajib fikir tu pada makhluk. Maka dalam satu wajib, tertambah pada dia dua wajib yang lain. Sebenarnya wajib yang pertama cari dalil. Tapi nak cari dalil, nak membina dalil, datang wajib yang kedua, iaitu wajib berfikir. Dan bila datang wajib berfikir, datang wajib yang ketiga, berfikir itu pula wajib pada makhluk ini. Faham ni? Ni susunan ni. Semua ni dipanggil wajib syarak babit. Tiga wajib itu hukumnya wajib syarak. Yakni Allah dan Rasul yang menyuruh. Faham lah? Jadi kalau kita jadi orang tak mengaji sifat 20, memanglah kita jadi orang yang tak fikir. Dan bila jadi orang yang tak fikir, maka tak tiliklah pada makhluk ni. Maka bila tak buat ni, adakah kita bersalahan dengan satu perkara? Tak. Kita bersalahan dengan 3 perkara tu. Waktu berdosa besar, orang tak mengaji sifat 20 ni. Dan kalau kita ni mengaji, katakan, Allah tak beri faham pula. Tak apa. Usaha pada mengaji tu ada. Dan katakan kita ni umur tak panjang, masa mengaji tu mati pula. Tu tak apa, hak tu urusan dia. Yang wajibnya kita mengaji. Tapi kalau masa mengaji dulu Tok Guru kata, kalaulah boleh pilih waktu ambil nyawa ni, patut waktu ni yang paling betul kali. Waktu bila? Waktu yang hari-hari kita mulazamah belajar agama ni. Waktu ni lah paling besar sekali. Pagi-pagi start kereta pergi ngaji. Esok pergi ngaji lagi. Lusa pergi ngaji lagi. Waktu tu lah. Jikalau boleh pilih waktu mati dia, tempat mati tu boleh pilih, maka pilih waktu tu lah. Lebih besar ganjaran dia daripada segala amal lain. Besar lagi ni. Sebab itulah ada satu fadilat. Orang yang belajar ilmu fardu ni, dan apabila mati dia dalam keadaan dia bermasyghul, bersibuk-sibuk dengan pengajian yang fardu, maka hukum dia tu dipanggil syahid akhirat. Bukan syahid dunia. Syahid akhirat berlaku. Maka orang syahid akhirat ni terlepas pada dia azab kubur, terlepas pada dia hisab pada mahsyar. Dia tak ada kena kubur tu. Dia tak lalu pun alam tu. Dia tak lalu pun mahsyar tu. Dia terus saja pergi ke titian sirat dan kemudian pilih mana pintu yang dia nak masuk. Ni besar ni. Tu pilihlah habis. Okey. Jadi kata musannif, dalil iradat ni ialah kita fikir pada makhluk ini. Mana dia? Katanya, jikalau ni lah isyarat pada kata fardu takdir. Andayat. Babit situ. Jikalau ni lah dipanggil wajah ataupun kaedah cara nak mendiri dalil, maka digunakan kaedah fardu takdir, kita andai-andai. Apa andaian dia? Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala itu iradat, yakni sifat iradat, jawab dia, nescaya adalah ia
ia Allah Ta'ala itu, ia tu rujuk pada kata Allah Ta'ala itu tidak menghendaki dan tidak menentu. Tu gitu. Betul tak ayat ni? Kalau Allah tak ada sifat berkehendak, maka tidaklah dia berkehendak dan tidaklah dia menentu sebab sifat tu tak ada. Jawab lagi, maka nescaya ada kalanya dengan tergagah. Apa dia tergagah? Yakni terpaksa. Kalau Allah tak ada kehendak, tidak ada kepenentu, tidak menentu dia. Dia nak buat sesuatu bukan yang dia tentu. Dia nak buat sesuatu bukan yang dia kehendak. Maka jadilah sama ada yang pertama tergagah, iaitu terpaksa. Satu. Atau dengan lalai. Dua. Maka jadilah dia mengadakan makhluk ni dengan lalai. Sebab tak ada sifat penentu dan kehendak, maka jadilah dengan sifatlah lalai. Itu kita takdir, kita andai. Atau yang ketiga dengan lupa. Satu lagi. Atau lalai atau dengan lupa. Yang ketiga, lupa. Jika tak ada sifat menentu dan jika tak ada sifat kehendak, maka boleh jadilah Allah jadi itu dengan lupa. Yang ketiga, atau dengan illat. Yang keempat, iaitu sebab. Atau dengan illat, yakni sebab. Maka jadilah Allah itu buat satu perkara ada sebab-sebab dia. Dok ni. Ni mustahil berlaku. Atau dengan tabiat. Apa dia tabiat? Yakni perkara yang beradat pada suatu perkara. Benda yang beradat pada satu perkara itulah dipanggil tabiat. Cukup 5. Ni kena ingat ni. Bila mengaji sifat iradat, inilah antara cara membina dalil dia. Kita ngaji cahaya pengenalan tak ada perkara ni. Sebab dia buat kita kenal saja. Tapi bila kita mengaji yang menepati kitab seperti Misbahul Munir, maka dia masuk dah kisah ni. Apa dia kita kena takdir? Macam mana nak cari dalil? Kita andai. Andai Allah Ta'ala tak ada iradat, tak ada pada dia sifat iradat, maka tentulah perbuatan mengada mentiada dia tu bukan dengan ketentuan dia dan bukan dengan kehendak dia. Sebab tak ada iradat, betul tak? Dan bila tak ada ketentuan dan tak ada kehendak, maka boleh jadi yang dia mengada tu dengan pertama sifat terpaksa lah. Betul tak? Atau sama ada dengan lalai. Dengan jahil satu habuk tak tahu. Maka dia buat aja. Atau boleh jadi yang ketiga dengan lupa. Lupa dia. Lupa buat ni, lupa buat tu. Boleh jadilah. Sebab tak ada dia ketentuan dan kehendak tu. Atau yang keempat, dia boleh jadi juga dengan illat atau dipanggil sebab. Dia buat tu sebab dia. Ada sebab dia. Atau yang kelima dipanggil tabiat, yakni adat baik. Benda yang beradat bagi suatu perkara tu dipanggil tabiat. Okey, kita pergi satu persatu. Ni ayat dia. Kita pergi secara tafsir. Dan jikalau, dia takdir lagi. Dan jikalau Allah Ta'ala tergagah. Macam mana? Jikalau Allah ni dia buat makhluk dengan keadaan dia terpaksa. Jawabnya,
nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Betul tak? Betul tak ayat ni? Kalau dalam keadaan terpaksa buat, rasa-rasa boleh ada ke makhluk ni? Boleh ada ke? Tak boleh. Kalau Allah tu tak tentu, dia kena paksa pula buat. Rasanya boleh jadi ke makhluk ni? Tak. Kenapa? Alasan dia. Kerana bermula ianya Allah Ta'ala ialah tidak menghendaki. Dia tak nak. Sebab terpaksa tu maksud dia apa? Dia nak ke dia tak nak? Terpaksa. Nak ke tak nak? Tak nak. Jadi kena paksa baru buat. Jikalau Allah tu sendiri pun asal dia tak nak, kemudian dipaksa untuk buat, rasa buat dah. Taklah. Maka tak boleh Allah terpaksa, tak boleh. Balik kita beza. Balik kita beza. Kita banyak perkara dipaksa. Tutup aurat, kita dipaksa. Solat 5 waktu, kita dipaksa. Solat berjemaah, kita dipaksa. Puasa Ramadan, kita dipaksa. Mengaji fardu ain, kita dipaksa. Siapa pun bukan kehendak kita ni perbuatan ni. Betul tak? Asal dia bukan kehendak yang kita sendiri kehendak sedia kala dah. Kita buat ni dengan terpaksa. Kalau tak paksa tak mari dah. Jadi Allah boleh tak dengan kata terpaksa? Tidak. Sebab kalau terpaksa, tak adalah makhluk ni. Habis. Itu pertama. Sambung lagi. Dan jika lalai ia Allah atau lupa ia Allah. Sebelum ni kita dah tahu dah. Apa itu beza lalai dengan lupa? Ingat tak? Kita topik belaka dah mari. Ingat lagi. Kalau lupa asalnya tahu, kemudian baru tak tahu. Tapi kalau lalai asalnya pun tak tahu dan berkekalan dia tu tak tahu. Maka tu dipanggil lalai. Adapun lupa asalnya dia tahu, kemudian baru dia tak tahu. Maka jikalau Allah tidak ada ketentuan dan tidak ada kehendak pada mengadakan makhluk ni, maka boleh jadi yang kedua dan ketiga, dia jika ada jadikan makhluk ni dengan lalai atau dengan lupalah. Dia tak ada ketentuan. Dia tak ada kehendak. Tapi dia mengada juga. Maka jadilah mengada tu sama ada dengan dia tak tahu satu habuk dipanggil lalai, ataupun dia ingat yang dia dah pernah tahu. Namanya lupa. Gitu. Jawab dia. Nescaya tidak ada juga makhluk ini. Boleh ada tak? Kalau Allah tak tahu nak buat kita ke tak? Dia nak buat kita tapi dia tak tahu. Nak buat. Nak ke tak nak? Macam mana nak buat? Dia tak tahu. Boleh ada tak? Boleh tak? Tak ada. Ataupun dia tahu. Nak buat ginilah. Rimau muka dia gini. Tiba nak buat tu dia lupa. Jadi tak rimau tu? Jadi guna akal aja ni. Kenapa? Kerana bermula keduanya itu, yakni lalai dan lupa itu, khabar, ialah tidak menghendaki. Tak ada kehendak lah. Mana boleh lalai, mana boleh lupa. Jika buat dengan lalai, maka tak nak lah tu. Jika buat dengan lupa, maka tak nak lah tu. Tak kehendak lah tu. Jadi bila tak kehendak, makhluk pun tak mungkin boleh ada. Habis dah 3. Sambung yang keempat.
Dan jika perbuat juga, tetapi itu dengan lalai dan lupa itu, kalau buat dengan lalai dan lupa juga jadi apa? Jawabnya, kalau buat juga, patutnya tak boleh buat sebab lupa dan sebab lalai. Tapi kalau buat juga, macam mana? Jawabnya, nescaya bertukar habis hakikat makhluk ini. Habislah. Boleh jadi kepalanya singa, badannya gajah pula. Boleh jadi sebab dia buat dengan keadaan tak tahu dan sebab dia buat dengan keadaan lupa. Patut tak tahu boleh buat tak? Tak boleh. Patut lupa boleh buat tak? Tak boleh. Tapi nak buat juga. Jadi apa? Jadi kucah lah. Jadi habis lah. Tak boleh, tak boleh. Nak katakan. Kita nak cari dalil. Mana boleh Allah selain dari sifat dia, wajib bagi dia perkehendak tu. Macam mana cik dalil dia? Jadi kita takdirlah apa yang lain. Kalau bukan dengan kehendak, buat dengan apa? Pertama, buat dengan terpaksa. Kedua, buat dengan lalai. Ketiga, buat dengan lupa. Maka semua mustahil berlaku. Sambung pula yang keempat. Dan jika bermula makhluk itu turut ada sebab Tuhan ada. Macam mana? Ni dia buat. Tapi buat tu dengan sebab. Kenapa? Allah ada, maka makhluk mestilah kena ada. Macam mana? Mana boleh gitu? Ada orang dia kata gitu. Allah ada ke tidak? Ada. Apa alamat kata Allah ada? Apa dalil pada kata adanya Allah? Kita pun kata, kita ada. Boleh kata gitu, boleh. Kenapa kita ada jadi tanda dia ada? Maka kita pun jawab, kita ada ni mestilah dia ada. Tu tak boleh tu. Sebab ada dia berhajat kepada ada kita. Allah tu ada, berhajat tak dengan kita ni ada? Tak. Kita ni pandang kita ada sebab jadi alamat saja. Jadi tanda. Jadi jawab di mana? Jika kita berjawab gitu. Apa tanda alamat Allah ada? Kita pun jawab. Kita ni ada? Boleh. Kenapa kata kita ni ada jadi tanda alamat tu ada? Maka kita pun kata, kita ni dulu tak ada. Kemudian ada yang, kemudian baru ada. Maka perkataan baru ada tu, mestilah kita ni kena jadi. Gitulah. Tu boleh. Maka tu cari dalil, cara begitu boleh. Tapi kalau kita kata, Allah tu ada tak? Ada. Apa alamat dia? Kita ni ada. Kenapa kita ni jadi alamat dia? Sebab dengan kita adalah Allah itu ada. Tu tak boleh. Faham ni? Ini dipanggil sebab. Maka Allah tidak berkehendak dia. Allah jika tak ada kehendak, maka boleh jadi ke Allah tu dengan sebab? Tak boleh. Tengok macam mana ni. Dia kata, dan jika bermula makhluk itu, ialah turut ada sebab Tuhan ada. Tu dia yang keempat. Mana misal pada kata turut ada sebab ada Tuhan tu? Seperti gerak cincin turut gerak jari. Misalnya, macam mana? Cincin ni kan kita dah bicara dah. Bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya jari. Tu dia. Adakah Allah tu kehendak sedemikian tu? Tak. Dalam proses gerak cincin dengan sebab gerak jari, hak tu kita pandang secara adat saja. Secara adat. Maknanya boleh menyalahi. Boleh je cincin tak gerak tetapi jari tu gerak. Boleh je jari cincin tu bergerak tanpa jari yang bergerak. Boleh je. Sebab benda tu dimasuk hukum adat.
Tapi kalau kita sendiri berpegang dengan cara, makcik sendiri kata, cincin tu gerak, mestilah kena jari gerak dulu. Ni dipanggil sebab. Ni tak boleh. Sebenarnya jadi bekas cincin gerak dengan ketentuan, dengan perbuatan Allah. Jari itu bergerak dengan ketentuan, dengan perbuatan Allah. Mesti diasingkan dia. Tak boleh kita buat benda tu jadi sama, tak boleh. Ni dia kata ni. Kalau makhluk ni ada, seperti bandingannya adanya cincin tu gerak dengan sebab jari tu gerak. Tengok jawabnya. Nescaya bermula makhluk ini tidak jadi ada. Tu dia. Tak boleh jadi juga kalau begitu. Kalau Allah tu mengada bersebab-sebab. Seperti mana sebab gerak jari jadi gerak cincin. Tak boleh. Kerana apa? Kenapa kata tak jadi ada? Kerana. Pada nuskah makcik tu kerana ke? Betul ke? Kaf, Ra, Alif, Nun. Betul lah. Kerana betul tak? Betul. Nuskah saya ni salah lah. Kerana betul lah. Nuskah saya ni salah. Dia jadi lain pula. Walhal dia jadi ilat mesti kerana lah tu. Ialah tidak jadi ada kata dia. Apa alasan pada kata tak boleh turut ada makhluk ni seperti turut gerak cincin dengan gerak jari. Maka dia kata jika begitu makhluk jadi tidak ada. Kenapa? Kerana bermula makhluk ini tak terima pada akal nak turut ada. Tak boleh. Tak boleh ada makhluk ni kerana makhluk ni tak terima akal nak turut ada. Kenapa pula tak terima akal nak turut ada? Kerana bermula asal awal-awal makhluk ini ialah tiada. Betul tak? Makhluk ni asalnya ada ke tak? Ada ke tak? Takkan sebab Allah tu ada, kita pun jadi turut ada. Betul tak? Tak boleh gitu. Jikalau jadi begitu, maka ada tu dengan sebab bukan ketentuan dia. Seumpama cincin dengan jari tu, jari tu geraklah sebab cincin tu jadi gerak. Betul? Maka benda tu dipanggil bersebab. Maka tak boleh Allah mengada makhluk ni dengan bersebab. Kerana apa? Kerana asal makhluk ini ada atau tidak? Tak ada. Maka jawab dia, maka nescaya macam mana nak turut ada. Tak boleh. Nak ada macam mana? Dia asal tak ada. Tiba-tiba Allah ada, Allah tu ada dia, maka dia pun turut ada. Walhal dia tu tiada. Faham tak? Hal ini nombor 4. Yang kelima. Dan jikalau bermula makhluk ini, ialah turut ada dengan jalan pesen dia. Ni pesen ni bahasa dia ni. Kita baca balik. Kau nak eja macam mana? Fashion. Tak boleh. Kalau baba dipanggil pesen. Mula-mula tak faham lah apa pesen. Oh, fashion. Fashion. Cara. Tengok balik. Dan yang kelima. Jika bermula makhluk ini, ialah turut ada dengan jalan pesen dia. Ada macam mana? Macam mana makhluk ni ada? Dengan jalan pesen dia ada. Pesen dia ada ni yang dikatakan tabiat. Macam mana pula? Jika makhluk ni ada
Tetapi ada dia tu dengan jalan yang semacam biasa dia ada. Dia panggil tabiat. Jawabnya, nescaya tidak boleh ada juga. Baik, berhenti jawab. Apa dia contoh tabiat? Contoh tabiat ni, kita ambil mudah lah. Sama je dulu Tok Guru cakap contoh dia. Iaitu api membakar, yang dibakar hangus. Okey. Itu tabiat tu. Itu bukan sebab, itu tabiat. Api je mesti bakar. Bakar je mesti hangus. Itu beradat dia. Maka bila diletakkan air pada tempat bakar tu, jadi tak api? Terbakar. Kayu terbakar. Bakar kayu jadi hangus. Maka bila diletakkan air pada kayu, terbakar tak dia? Tak terbakar. Maka air tu dipanggil manik benda menegah. Maka tak jadi gitu. Tak boleh Allah gitu. Allah tak boleh seumpama api tu. Tak boleh jadi keumpama api. Apa tabiat api? Membakar. Tak boleh. Itu bukan sebab. Itu tabiat. Maka adakah Allah tu mengadakan makhluk dengan tabiat dia? Ada tak? Tak boleh. Sebab bila ada tabiat, maka ada pula yang menegah. Contoh di mana? Api bakar. Tapi bila ada air, bakar lagi tak? Tak bakar dah. Yang terbakar, hangus. Bila letak air, hangus lagi tak? Tak ada. Maka tak boleh jadilah sifat tu pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Allah mengada dengan adanya yang dipanggil tabiat. Jadi kalau Allah buat dengan tabiat juga, jawabnya, nescaya tidak boleh ada juga. Kenapa tak boleh ada? Kerana bermula asal makhluk ini ialah tiada. Tak boleh ada. Asal dia tak ada. Tiba-tiba makhluk ini ada juga. Tapi juga dengan sebab apa? Sebab tabiat. Tadi ada dengan sebab apa? Ada dengan sebab. Sebab pun tak boleh. Tabiat pun tak boleh. Sebab asal pada makhluk ni ada tak? Tak ada. Maka sebab asal tak adalah Allah tak boleh buat dengan terpaksa. Tak boleh buat dengan terlalai. Tak boleh buat dengan lupa. Tak boleh buat dengan bersebab. Dan tak boleh buat dengan tabiat tu. Tak boleh. Sebab semua tu asal makhluk itu tiada. Ni 5 ni kena hafal berlakon ni. Ni cakap ringkas sangat lah ni. Tersangat ringkas-ringkasnya. Walhal setiap daripada 5 ni ada perincian dia. Tapi perincian dia tu berhajat kepada istilah lah pakcik. Memang pakcik, makcik tak boleh masuknya. Maka kata contoh tabiat. Maka benda yang tabiat dipanggil aridi yang lazim. Lazim berhajat kepada benda yang malzum akan dia lah. Lagi tak faham? Ni kata apa dia cerita ni. Jadi saya tak nak cerita lah benda tu. Nanti istilah tu memening-meningin dia. Sebab dia banyak bahasa Arab ni senang sikit. Guna bahasa Melayu payah. Guna bahasa Arab kita faham. Jadi bila mengaji dalam kitab, dia menerangkan kenapa mustahil dengan tergagah. Kenapa mustahil dengan lalai. Semua tu. Setakat ni kita ambil secara asasnya Allah wajib ada sifat perkehendak. Dengan sifat perkehendak Allah menentu dan berkehendak. Jadi kalau tak ada berkehendak dan menentu, maka boleh jadi Allah jadi itu dengan terpaksa. Maka boleh tak terpaksa tu?
Tak boleh. Kalau terpaksa, jawapan tak ada lah makhluk ni. Tapi di mana jalan yang dikatakan mustahil pada terpaksa tu? Hak tu kita berhajat kena fikir-fikir lagi. Dia tu dah keluar perkataan aridhi, lazim, malzum, manik, fasid, batal, sah. Tu semua keluar balik nanti. Nanti pakcik lagi. Tahu dah. Daripada ada Tuhan jadi tak ada dah. Itu saya malas tu. Itu cukup lah fardu sampai situ. Ada rezeki nanti kita mengaji kitab panjang lebar lagi. Nanti. Okey. Serupa juga dengan tabiat ni. Contoh tabiat ialah api. Apa tabiat dia? Bakar. Apa tabiat bakar? Hangus. Gitulah. Apa tabiat? Apa nama dia? Gerak cincin. Bukan tabiat. Apa sebab gerak cincin? Sebab gerak jari. Benda tu dipanggil sebab. Maka datang tak gerak cincin selain daripada gerak jari? Tak datang. Maka tak boleh jadi begitu juga Allah buat. Sebab kalau buat begitu, makhluk ini juga tak ada. Kerana asal dia memang tak ada. Serupa juga tabiat. Bila tabiat tu maknanya tak boleh jadi seperti mana api dengan tabiat dia bakar. Sedangkan bakar dan api itu ialah benda yang datang selepas tu. Jadi kalau begitulah juga Allah mengadakan makhluk seperti mana tabiat api bakar atau tabiat bakar itu hangus, maka makhluk ni juga boleh jadi tak ada. Kerana asal makhluk ini ialah ada. Pegang tu dulu dah lah. Jadi mudahnya pada hari ini kita kata begini. Dalil dia mudah je. Kita fikir setakat ni. Jikalau Allah tak ada sifat iradat, maka Allah tidak ada menentu dan tidak ada kehendak. Betul? Maka mengadalah Allah tu sama ada 5 jalan ni. Sebab tak ada ketentuan dan tak ada kehendak, maka jadilah atau mengadalah Allah ni dengan 5 cara ni. Pertama, terpaksa. Kedua, lalai. Ketiga, lupa. Keempat, sebab. Kelima, tabiat. Apa cerita dia satu-satu ni? Berhajat kepada mengaji lebih dalam lagi. Tapi kita faham dah secara ringkas. 5-5 ini mustahil hukum dia. Tak boleh ada pada Allah Ta'ala ni. Sebab wajib Allah itu dengan sifat kehendak. Dengan berkehendak Allah menentu dan berkehendak. Okey, sambung. Tafriq dia. Maka nyatalah bahawa bermula Allah Ta'ala ialah ada baginya, bagi Allah Ta'ala iradat, yakni sifat iradat. Bila tak boleh 5-5 tu, maka sabitlah, tahulah kita, wajiblah Allah itu ada sifat iradat. Tidak tergagah dan tidak pula lalai. Dan tidak inlat, tidak lupa. Dan inlat dan tabiat. Bermula itulah. Mana tu? Bermula itulah. Mana kita nak dhabit ni? Itulah ni rujuk mana? Rujuk pada kata nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada baginya iradat, tidak tergagah dan tidak pula lalai dan lupa dan inlat dan tabiat. Itulah benda tu, rujuk semua tu ialah pengakuan yang sebenarnya pengakuan yang membetuli ia pengakuan dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita mengaku dalam hati itulah sebenarnya sama dengan apa yang Allah Ta'ala kata. Apa dalam hati kita kata? Wajib Allah iradat, tidak tergagah, tidak lupa, tidak lalai, tidak dengan ilat dan tidak dengan tabiat. Itulah pengakuan dalam hati kita yang sama dengan pengakuan mana?
di dalam Al-Quran. Mana ayat dia? Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Surah Ankabut ayat 29. Bermula artinya, dan tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawa menghendaki oleh Allah dan menentunya Allah Ta'ala. Itulah dia. Allah kata, dan tidaklah menghendaki oleh kamu, melainkan bahawa menghendaki oleh Allah dan menentunya Allah Ta'ala. Bukan kehendak kita dan bukan ketentuan kita. Datang kehendak dan ketentuan dari siapa? Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala kata. Bermula ianya Allah Ta'ala. Khabar. Ialah Tuhan sekalian alam. Dia lah kata. Dia kata makhluk tak ada kehendak. Yang ada kehendak dan ketentuan ni siapa? Dia saja. Dia tu siapa? Dia itu pula ialah Tuhan sekalian alam. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya bermula Allah Ta'ala itu khabar. Ialah bersifat, ia Allah Ta'ala itu bersifat dengan masyiah. Bermula ialah, yakni masyiah, ialah juga dikatakan iradah. Wallahu a'lam. Habis cerita dia. Boleh faham dalil dia? Secara ringkasnya boleh faham tak? Secara asas je. Kita wajib hari ni pegang dengan dalil. Macam mana tanda kata Allah tu ada kehendak? Maka kita fikir, jika tak ada kehendak dan ketentuan dari Allah, maka boleh jadilah Allah Ta'ala ni mengada dengan beberapa sifat yang mustahil ni. Apa dia? Tergagah. Kedua, lalai. Ketiga, lupa. Keempat, bersebab. Kelima, bertabiat. Maka lima-lima tu mustahil. Dan bila lima-lima tu mustahil, wajiblah ada sifat iradat. Habis tak? Faham ni? Wallahu a'lam. Bermula Allah, ialah mengetahui akan dia, akan Allah.